kata kerja. Pernah tak di sepanjang kita bekerja ke, ataupun zaman kita belajar, adalah spesies-spesies macam ni kan, yang bila kita set masa dah bersetuju jumpa pukul 8 pagi di perpustakaan contohnya kan, tapi selamba je datang lambat, tak ada minta maaf, sengih macam kerang busuk kan, ataupun bahagian kerja dia kena selesaikan, dan kita punya kerja hanya boleh lengkap selepas kita terima kerja dia. Tapi dia bertangguh, relax, tak buat apa-apa, tapi jelas kita boleh nampak dia mampu nak buat benda tu. Dia ada banyak masa untuk selesaikan. Dia tangguh. Okey, mungkin malas ke apa, tak tahulah kan. Dia tak hormati usaha yang sama untuk selesaikan kerja ni. Ataupun yang bila bercakap dengan kita ni, dia tak cakap dengan sebaik, dengan hormat. Dia dengan bahasa yang tak sesuai, mengkritiknya dengan kasar, memandang rendah kepada kita. Tak boleh lah macam tu. Hormat dalam apa saja keadaan adalah satu hubungan dua hala. Aku hormat kau, engkau hormat aku. Dia tak boleh one-sided saja. Kalau one-sided, kalau aku sahaja hormat engkau tak balas balik hormat yang telah diberikan, punah hubungan tu. Apa sahaja kerja, usaha sama ada gagal atau bertangguh terlewati disebabkan perangai-perangai macam ni lah. Sebab tu kita kena faham, hubungan kita mana-mana saja adalah hubungan saling hormat secara dua hala. Okey?